kedai emas. Kedai emas. Kedai emas. Mama nak ambil cincin yang patah. Mau dia? Ayah tak pergi. Hai guys, Cik Jaya sebenarnya. So maaf saya isai dulu sebab Nafisah dia tak tidur petang. Sekejap lagi kita pergi kedai emas. Sekejap lagi kita pergi ke kedai emas. Barang kemas lah sebab ibu saya nak ambil barang kakak saya yang patah, cincin patah. So nak pergi ambil. Nafisah tak tidur petang. Dia biasa Cica pakai pampers tak? Masih nak cek. Sekejap. Pakai pampers nak? Ha? Pakai pampers. Takut Cica kencing. Ya. Cica kencing kat tandas je. Tak ada tandas. Aku ingat lagi masa bawa dia kerja jalan tu. Dia kencing kat mana dah? Dah tak berjalan, malu aku. Sini dia pakai spender je. Tak apalah, budak kecil pakai spender. Dia saya siapkan air. By the way, ni for ayah saya. Kalau kau nak tahu kenapa saya tak mau selalu buat konten. Sebab phone ni dah tak ada kat tangan saya. Maksud je, dia bukan saya. Mantul. Nak pakai pampers tak? Tak nak. Aku kena praktis ni. Kena bawa pampers dia. Saya walaupun buka ibu dia. Ha? Ha? Mana? Tingkap tu tak jumpa. Bawa pampers. Ha? Kat ni lah, jangan kaca tau. Tak bisa. Tak nak kaca. Tapi jahit ada di tapi. Gombol. Kalau Sekejap kan saya guna flash dulu. Kat mana? Jom. Nak bubuh air dalam ni. Saya memang takut. Tak nak menyusahkan ibu ayah saya. Sekejap lah. Saya ambil duit raya tu. Saya takut saya nak beli barang. Tak beli barang pun nak pergi kemas. Kedai emas dia. Tapi kena bawa standby. Sebab saya kasihan kat ibu ayah saya. Lalu dah habiskan duit tempat saya je. Dah jom. Ambil kain. Cica ambil kain dulu kat dalam. boleh. Ambil lah kain. Dia ambil kan? Azan dia tu. Sekejap. Dia masuk balik duit dia 500 tu. Sekejap tahu tu azan. Dia masuk balik lamping dia. Tak ada lah tu. Cakap nanti balik kampung tak nak buat dia ambil duit lain dia luar.
Messi masuk di politik kan? Bisa. Kita pergi kuda warna kuning. Tali air tu. Tali air. Ayah kita tu. Jalan juga kau. Ada apa? Ada baju. Ada buaya. Mana buaya ni? Tu kat kolam. Ni ke? Bukan ni bukan buaya ke? Banyak kat situ ni. Ya. Banyak kat situ. Tak ada dengar. Tak ada buaya. Ada baju. Banyak ada lah. Saya dah tadi ni lah tak sampai kedai. Okey, ni lah satu. Dua. Okey, dah nak sampai kedai. Nampak tak? Dekat dengan pantai timur kedai emas tu. Saya tak ikut pun. So, buat apa kita buat video kan? Okey, sampai sini saja. Sampai saya. Bye.